Kalau tuan adalah pekerja Petronas yang dapat MSS tu, bagaimana tuan uruskan duit tu? Apabila saya baca statistik dari KWSP yang mengatakan 70% dari pencarumnya tak boleh bersara dengan selesa, saya dah tahu antara skill yang paling penting apabila atau sebelum kita terima duit MSS atau VSS adalah untuk belajar cara untuk menguruskan wang. Dan antara sebabnya adalah kalau kita tak belanjakan wang dengan cermat dan rapi, kebarangkalian wang itu habis sangat-sangat tinggi. In fact, KWSP pernah buat bancian dan mereka mendapati bahawa ada ahli-ahli selepas 5 tahun boleh dikatakan tak ada duit. Dan cuba bayangkan pakcik-pakcik yang terpaksa bekerja kerana tak cukup duit. So, apabila saya baca statistik dan bancian seperti itu, saya sangat takutlah. Dan dengan itu, saya sarankan untuk belajar bagaimana untuk menguruskan wang. Dan jika kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, saya telah tulis buku yang berada di beg kuning kat bawah.